Bos, Duduk. nak minta cuti boleh? Sebab apa? Nak makan dekat Rembayung Jumaat ni, sehari je. Tapi Jumaat ni ada deadline tau. Kerja korang dah siap belum? Dah siap, bos? Betul, bos. Sumpah. Bagus. Ngam-ngam saya ada satu projek baru. Korang handle lah. Tapi bos, susah tau nak dapat slot. Kita orang punya jari dah nak patah tau. So, jual lah dekat orang lain. Saya dengar ramai yang tak dapat slot. Silap-silap boleh cari duit lebih. Tapi saya minat gila dengan KA. Dah lama tengok video dia. Nak rasa makanan dia. Nak rasa suasana baru. Bos tahu tak? Dah banyak malam kita orang tak tidur. Baru dapat slot. Daging salad, pucuk udang, kopi santan, siput sedun. Adik-adik yang dikasihi. Korang tahu tak kenapa dulu korang tak dapat slot? Segalanya adalah takdir. Benda yang kita tak dapat miliki. Paling indah. Kalau saya bagi korang cuti, korang pergi rasa makanan dia. Pergi tengok dia depan mata. Rasa suasana tempat dia. Silap-silap, korang dah tak minat dia dah. 2 jam korang habis dekat sana. Mungkin dia pun tak kenal korang. Tapi bos, Dengar cakap saya. Pergi, jual slot korang. macam ni lah bos. Saya nak berhenti. Saya pun. Ha? Kenapa? Sebab apa Sebab benda yang kita tak dapat miliki paling indah. Betul? Kita paling indah. Jom. Bye.